keberkesanan pelaksanaan program Rakan Muda dinilai secara lebih menyeluruh melalui gabungan indikator output dan outcome, termasuk tahap penglibatan aktif belia, pembangunan kemahiran, pengukuhan nilai sahsiah serta keberhasilan jaringan komuniti. Dan kalau kita lihat Yang Berhormat, dalam konteks ini, kadar penglibatan belia bagi tahun 2025 mencapai 41.26%, iaitu 3,961,000. Berbanding kita sasarkan adalah hanya 25%, iaitu 2,415,000 belia daripada 9.66 juta belia secara keseluruhan dalam negara kita. Dan pencapaian ini menunjukkan bahawa tahap capaian program yang meluas. Tapi Yang Berhormat, untuk tahun ini saya meminta kementerian untuk tidak hanya menilai angka kuantiti semata-mata, dan nilai ukur ini perlu dengan angka kualiti itu sendiri. Bukan hanya berapa ramai yang menyertai program ini, tetapi outcome-nya apa, apakah keberhasilan dan sebagainya. Jadi ini kita akan memperkukuhkan program Rakan Muda. Dan pengumuman peruntukan sebanyak 40 juta ringgit bagi Rakan Muda, iaitu untuk memperkukuhkan 10 gaya hidup Rakan Muda ini, menunjukkan bahawa keyakinan kerajaan terhadap keberkesanan dan pelaksanaan program ini pada tahun 2025, termasuk pengurusan peruntukan 20 juta ringgit yang dilaksanakan secara berhemah dan berfokus kepada impak pembangunan belia. Dan kita juga Yang Berhormat telah pun meningkatkan lagi julat umur penyertaan Rakan Muda turut diperluas mulai tahun 2026 kepada 15 hingga sebelum mencapai 30 tahun, berbanding 15 hingga 25 tahun sebelum ini, bagi memastikan lebih ramai lagi belia mendapat akses kepada program pembangunan sahsiah, kemahiran dan kepimpinan secara inklusif.